Ayah tengah shopping batik. Dia ada locker juga kalau korang nak simpan barang. Ini nama kedai dia. Besar betul dia punya. Macam pintu dia agak terbuka. Ni ramai. Aduh, pukul 5 ni kita orang masuk dalam ni. Hai guys, now dah pukul 11.36 dan kita akan keluar sekejap lagi. Hari ni we just chill je. Tak keluar pukul 8 pagi ke apa. Sebab kita orang kepenatan ya. Jadinya maybe lepas Zohor kita akan pergi lunch kot. Pergilah jalan di mana-mana sahaja. 12.30. Let's go. Cepat, kau nak cepat. By the way, this is my outfit for day 3 in Jakarta. Korang? Sama dia baju kita. Cuba dia macam lain kat atas je. Oh my god. Oh my god. Welcome back to my YouTube channel. Hari ni ialah hari yang ketiga kita berada di Jakarta. Jadi pada hari ni kita akan pergi makan dahulu. Okay, let's go. Okay, flag start daripada huruf S. Flag. Singapore. Switzerland. Betul. Syairi. Yang macam ni je. Itu tu pelan. Saya. Oh, So ini dia, kita dah sampai. Adalah baju-baju dia kalau korang nak shopping. Kita orang nak pergi makan dulu. By the way, tadi kita tak pergi breakfast sebab penatan. So kita nak pergi breakfast. Ya? Yeah? Basically dekat level ni level apa? Level 3. Basically dekat level 2 ni dia ada macam tempat untuk Kalau dekat level 1 dasar, nak naik level 2 untuk makanan. level 2 makanan. Pada level dasar ni korang bolehlah shopping. Naik level 2. Dia kat sini dia tak panggil level, dia panggil lantai. So kalau macam level 1 dia panggil lantai 1 ataupun dasar. KFC akhirnya jumpa dan kita orang beratur tadi pun ramai dan dapatlah ini. Ini belum minum tau. Ini belum minum. Ya, kita order apa tu? Makan dulu. Ayah tengah shopping batik. Apa lagi awak ada? So ada ni. Warna bawah. Itu kan warna pink. Warna pink. Merah mau. Ni. Ini panjang. Kita orang over semua lebih. Tak apa lagi dalam sini. Ya je. Aduh. Basically kamu tinggal saja lah. Sina. Berapa? Yang ni? Mana? Ni duduk atas cik. Nak duduk atas? Duduk atas tasyik. Sekejap. Semua ada air. Tak ada sebenarnya. Semua ada air. Nak yang ada air. Oh, baru tak ada. Ada baru. Wow. Sudah. Macam orang kahwin.
Ini masjid terbesar nombor 9 di negara Indonesia. Okay, dah sampai. Let's go. Bapak nanti kesini. Terima kasih. Guys, kita dah sampai. Dia macam Macam kita pergi umrah kasut tak boleh bawa. Korang kena letak korang boleh kasut dalam plastik. Okay, so jangan lupa bawa plastik kalau korang datang kat sini. So ini dia masjid terbesar di Asia, iaitu Masjid Istiqlal. Masjid ini merupakan masjid ke-9 terbesar di dunia. Apa? Pakai tudung lah. Tak bagi hadiah untuk hari jadi Taci. Plan untuk solat maghrib dengan solat isyak dekat sini. So kita orang jamak. Dan ya, by the way asar 5.45 macam tu lah. Memang awal. Nanti ikat kali. Sini kasut. Inilah dia masjid terbesar ke-9 terbesar di dunia. Gaya. Mengamuk weh. Masuk dia kat sana. Kucing. Okay, let's go. Jemaah wanita yang ingin memasuki Ni dia dah bagi tahu. tempat saya dibuka di bawah jangan Dia ada locker juga kalau korang nak simpan barang. And inilah dia. So inilah guys dalam masjid. Ini adalah ruang wanita. Wow, so cantik, Masya Allah. So memang sangat besar lah. Ruang solat wanita ni pun besar. Like separuh. Dia bagi 2 dengan lelaki. Okay guys, now dah pukul 3.06. Kita tengah tunggu untuk azan maghrib dan nak solat maghrib. Lepas solat maghrib terus panggil punya driver untuk pergi mall. Tak tahu lagi nak pergi mana. Lagi Limpoh Mall lah. Limpoh Mall ni viral. Kau nak Limpoh Mall kan? Tadi dia dah buka lampu dah setiap floor ni. So cantik. Dari luar tu nampak ni. Nampak apa tu? Nampaklah langit. Luar dia macam ni tadi. Sebab tadi kita nak pergi luar, tengok luar. Kat luar dia macam ni. Lepas tu memang sangat cantik weh. Satu je lah kat sini, kita tak rasa kipas. So kalau korang datang sini, bawa lah kipas. solat dekat masjid ni. Maybe sekarang kita tengah tunggu supir. Kita orang main supir, kita orang balik. So korang bahaya gila. Korang duduk situ kan jap. Kalau korang duduk situ,
Kalau terjatuh masuk dalam ni. Okay, now kita nak bagi supir kita. Jom. So inilah dia waktu malam. Serius cantik gila, Masya Allah. Okay, let's go. Ayam punya sambal hijau sipit. Now kita pergi dekat kedai ayam penyet recommended daripada kawan Along. Jadi jom kita try. Tapi kita nak bungkus je sebab malas nak makan kat dalam bilik hotel sahaja. Besar tu dia. Nampak sambal tu. Sambal habis. Ini nama kedai dia. Nanti kita review. Kalau sedap korang boleh datang. Kita boleh recommend dekat korang. Okay. Kita macam tak tahu pun nak makan kat mana. Kita ikut je lah apa yang di-recommend daripada orang sini. Okay. Kita dah sampai dekat bilik hotel. Ya Allah, penat gila. Sekarang dah pukul 7. Sekarang pukul 7.25. Tadi weh, kau nak tahu tak, lama gila kita orang apa beli yang nasi apa tu orang panggil nasi. Tu secret door kita orang tau. Kita orang pun pasal secret door. Lama gila weh tunggu. Apa mendak lah tu nama dia. Ni ayam nasi ayam penyet. Kita orang tak sama nak makan. Kita orang tak nak mandi, nak makan dulu. Kalau nak tengok TV sambil makan, let's go. Sekejap, ada call. Hello? Oh, okay. Okay, bye. Okay. Let's go, jom kita makan. Inilah dia, bau dia sangat menyelerakan korang. Nanti kita rasa kalau sedap, kita orang recommend kat korang. Korang boleh beli. Makan dulu. Apa ni? Kalau kita tak sedap, tak sedap. Hai teman-teman, now kita nak ambil bus sebab kita order apa? Korang tahu korang maju gila guys. Bus apa? Grab Grab dekat sini sebab nak tahu tak? Apa cara order? Bila dia dah terima order tu, kita kena masukkan dia punya collection pin dia. Lepas tu? Nanti baru macam pintu dah akan terbuka. Dia ada macam locker lah. Macam Apa kita tunjuk? tak boleh. Bila kita beli makanan tu, kita tekan makanan tu, kita nak order kan. Contoh Plaza Indonesia hingga Grab Local Holiday Inn. Tengok ni. Grab Local Holiday Inn. So sebab ni Grab Local. Oh, Grab Local. Ada Grab Local By the way, this is our first time beli ni. Kita beli bus. Patutnya benda ni kena buat tau kat Malaysia. Tak ada atas dekat tempat reception tu. Ya tu. So inilah dia. Alok order kecil So ni kan scan QR. Kita masukkan pin kan. Boleh tahu Ini guys, kita punya. Wow, dah jauh. Oh, besar lah. Kenapa kecil? Ini dia. Yeay. Sekejap dulu kamera. Cakap tutup rapat-rapat. Dapat kan? Wah, okay, dia kita masuk. Menarik bukan? Dia punya security sangat tinggi lah. Right, korang order dekat Grab tu, nanti dia bagi dia letak dekat locker. Lepas korang akan masukkan minum. So je, kita orang craving boost. Dan apa dua-dua Suraya?
Stress river. Grab kat Malaysia ke? Kalau korang nak tengok video ni, tolonglah buat macam tadi tu. Sebab macam barang yang kita order lebih secure lah. Tak adalah macam orang boleh curi ke. Owner Grab, tolonglah buat ini dekat Malaysia. Ni dia, dah je kita masuk. Baru nak tahu tak? Sedap gila nasi tu korang. Sedap gila nasi ni. Kita orang dah habis dah. So ni sumpah sedap gila. Dah habis weh. Sumpah dah habis lagi. Dah habis dah. Okay. So yeah, bye. Maybe malam ni tak tahulah apa aktiviti kita. Maybe kita minum ber saja. Try macam-macam makanan tanpa kita travel pun. Daripada Grab je. Tak ada sponsor. Boost dekat sini serius viral gila. And orang sini yang like macam, kalau macam kita pergi mall kan, memang diorang semua akan pegang boost Dah tu. Semua kadang tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa warna dia macam warna hijau. Okay, so bye. By the way, Ibu Ayah pergi Sarinah Mall. Dekat je, jalan kaki je. Sekejap kita tengok tengah malam View kita. Oh, so gelap. Sini lah. Macam tu. Macam tu lah. Itu Indomaret. Tapi kita nak pergi, tapi tak tahu macam nak lintas. Mall dekat sana saja. Ni macam ni korang keluar, korang terus je ke sana. Ayam ni bang. Mana ayam ni? Tak rasa ayam pun. Wow. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Hari ni lah hari yang ke... Tahu lah. Hari ke berapa weh? Alah, hari ke berapa? 4. Aku tak tahu tu. Tak ingat lah hari ke berapa. Tapi apa-apa je lah. By the way, Nur sekarang, hari ni Nur nak minta apa? Gunting. Dia nak minta gunting sebab dia buat bracelet yang hari tu dia orang beli. Dah siap dah tapi tak ada gunting. So, kita minta gunting dan kita akan gunting the bracelet. Supaya kita dah sampai. Ni bracelet dia. Muat ke? Yo, muat. Ketat ke? Tak nampak. Cantik tu. Bracelet dia. Tengok. Nur. Hai guys, dah kita dah sampai Blok M. Tapi ramai gila orang. Korang tengok ni. Jakarta saja. Sama macam Malaysia. Sama satu Malaysia. Oh, cantik dah. Bukan. Okay. Bukan. Ni resep kita total makan. Intan. Tapi pasti awas. Okay. Nasinya 5. Ya. Simpan lah. Ada yang nanti tak. Kita orang lalu yang apa tu tadi, yang tempat area viral tu. Serius ramai gila orang. We are on the way to Blok M Plaza. Okay, dekat je. Sumpah weh, tadi ramai gila orang. Sampai aku tak nak buat vlog pun sebab ramai sangat. Ni ramai kat sini.
Sampai Plaza Blok M. Kita pergi sini sebab nak cari Chikuro yang the viral one dekat TikTok. Level 6. Let's go. Ni Alung tengah try kasut. Tak jadi. Tak jadi. Tudung aku dah bertukar-tukar. Sebab tak tahu lah weh hari ni. Penat weh sebab kan kita kena apa? Kita kena naik supir tu pukul 4. Sebab pukul 5 nanti kita akan naik yang apa tu orang panggil yang betul tu pukul 5 ni kita akan naik. Oh my god. Korang tengok ni. Aku dah penat lari. Bapak beratus. Tamrin 9. Tamrin 9. Bukan dia macam lebih kurang Shibuya Sky. Kita orang beli yang indoor punya. Aircon lah kat indoor. Ada kot. Lalu kita kat kopi kenangan. Tu beratur dia. Serius ramai. Sumpah ramai gila weh. Yang ini viral gila kat TikTok. Kita orang daripada Malaysia lah. Nombor gula ke apa? Kita on the way. Now kita on the way pergi Tamrin 9, lantai 99. Sekarang pukul 4 suku. Sekarang pukul 4 suku. Perjalanan kat sini dalam 20 minit. 20 minit macam tu dah. So sampai dalam pukul 4.45. Naik pukul 5. Kita naik pukul 5 untuk tengok sunset dalam pukul 5.30, 5.44 macam tu, atau masa maghrib 5.44. Matahari terbenam pada pukul 5.44. Nur. Tapi kalau ambil kereta semua besar sangat kaki kita tinggal. Kalau ambil 38 ketat sangat. Info, kita dah sampai dah dekat Tamrin 9. Kita akan naik ke lantai 99, which is nama budak lah tu lah. Kalau kat Japan macam Shibuya Sky macam tu lah. Cuma ini dia ada outdoor dan indoor. Kalau Shibuya dia ada dua-dua juga. Tapi macam mana untuk yang ini bayar asing. Kalau macam korang masuk indoor, kena bayar untuk indoor lah. Tapi outdoor tak boleh masuk. Kalau korang nak masuk outdoor, indoor tak boleh masuk, korang bayar outdoor macam tu. Tapi kalau Shibuya Sky, dua-dua korang boleh masuk. Boleh masuk dalam dan juga masuk outdoor. Tapi yang ini dia lain sikit lah. Kita kena pergi tingkat 2 tau. Korang kena pergi level 2 baru korang jumpa macam dia punya ni lah. Apa orang panggil? Sebab dia bawah mall, maksudnya atas ni. Sama lah macam kat Shibuya. Dia macam deja vu kan. Masa macam kita nak naik Shibuya Sky. Jom. Tu tengok dah gelap. Ini yang viral, yang Dalgona lah. Dalgona lah Nur. Cik Nur. Okey dah. Okay, let's go. ada yang candy tu. Kita kena buat main jump rope. Tapi bawah tu ada katil. Lepas tu boleh naik balik. Tapi bukan tangga biasa tau. Lepas tu orang cakap kita dah habis jump rope tu, kita terus pergi. Kita dengan kawan kita. Nur. Okay, kita dah masuk dah. Padahal sekarang dah pukul 5. Sekarang pukul 4.58. Kita masuk pukul 5. So boleh lah. Okay, jom kita tengok. So ini dia. Boleh lah korang baca. Nampak boleh. Okay, kena sarung kaki. Kita seperti penguin. So inilah dia. By the way, kamera tak boleh bawa masuk. So sebab tu kita record guna phone.
kita dah keluar. Baru Nur turun dulu. Sebab dia lapar. So dia makan dulu lah. Dia turun dulu tadi. Lepas tu kita dah tukar turun lah. Sekarang dah pukul 7 lebih kot. So boleh lah ya. Ni matcha daripada Kenangan Kopi. Kopi Kenangan. Serius sedap weh. Boleh lah Nur. Okay, kita dah panggil dah supir kita. Suruh ambil. Ambil ke? Kenapa dia tak boleh buka tu? Oh, ni this is our last time naik supir. Lepas ni kita dah tak naik dah. Esok is our second last. Esok kita second last berada di Jakarta. So esok kita just rehat-rehat je. Sampai, ya Allah, penat nak mampus.